Okay, tengok kalau orang yang ada OSA macam mana oksigen dia drop waktu malam. Nampak? Sebab dia bernafas ikut mulut, dia punya hidung tak berfungsi sebab lemak tersumbat, nampak? Nampak? Ini yang boleh dapat serangan jantung masa tidur bila orang ada OSA yang teruk. Dia ada OSA, okey? Nampak? Daripada tadi saya bagi support oksigen tapi dia drop. Sebab lemak tebal tu. So, jadi bila oksigen turun macam ni, so dia boleh kena serangan jantung masa tidur. Nampak? Ini saya off oksigen sekejap. Okey? Nampak? Operasi selama 17 jam tanpa henti bagi merawat 76 pesakit dalam satu hari, termasuk 48 prosedur pemasangan stent, bukan dianggap sebagai satu pencapaian oleh Ketua Jabatan Kardiologi Hospital Sultan Idris Shah HSIS Serdang, Datuk Dr. Asri Rangga Abdullah Ramayah. Sebaliknya, situasi menjadi petunjuk jelas bahawa tahap penyakit jantung dalam kalangan rakyat Malaysia berada pada tahap membimbangkan. Menurut Dr. Asri, data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan penyakit jantung kekal sebagai punca utama kematian di negara ini dengan 13% kematian direkodkan tahun lalu. Sebagai contoh, semalam satu hari kita terpaksa terima sampai lebih 70 kes untuk buat angiogram dan hampir 30 kes kecemasan. Termasuk yang kita panggil, yang kita buat adalah prosedur PCI. Bagi menangani isu ini, Dr. Asri berpendapat langkah pencegahan dan penjagaan kesihatan awal perlu diutamakan berbanding rawatan. Katanya tahap kepakaran kardiologi di Malaysia berada pada standard tinggi dan standing dengan pusat jantung terkemuka dunia. Didukung penggunaan teknologi canggih termasuk peralatan angiogram bertaraf antarabangsa. Beliau berkata HSIS Serdang disokong hampir 100 petugas perubatan melibatkan pakar, konsultan, doktor pelatih serta kaki tangan sokongan. In fact, di hospital Serdang kita dapat banyak rujukan daripada hospital swasta dan sebagainya untuk kes-kes yang rumit atau kompleks di mana tak dapat ditangani dan sebagainya. Kita actually take over such cases sebab kita ada team approach. Menurut beliau, kepakaran kardiologi dijangka akan dipeluaskan ke beberapa hospital di Melaka serta Sabah dan Sarawak termasuk Tawau, Miri dan Sibu bagi menangani peningkatan kes penyakit jantung.